RM10 korang bayar and korang berpeluang untuk menang motor EV. Hai guys, Assalamualaikum semua. Hari ni BJ TV nak buat satu campaign giveaway kepada mereka yang sentiasa support bgtv.my. Kali ni kami nak berikan 3 buah motosikal EV untuk mereka yang layak. Campaign giveaway ini akan bermula pada hari ini, iaitu 9 hari bulan 4 2026 sehingga 7 2026. Kenapa 3 bulan? Okey, aku akan explain step by step. Kalau korang daftar bgtv.my, daftar pada bulan ini tau. Bulan ini, first month korang akan dapat 5 entry untuk satu account. Dan kalau bulan kedua pula, korang hanya dapat 2 entry saja. Dan bulan ketiga, hanya 1 entry untuk satu account. Lepas 3 bulan ni, kita akan kumpulkan semua user yang aktif ni and kita akan memilih pemenang secara random untuk korang. Yang paling best lagi guys, kalau anda kata korang guna B promo code, iaitu BPromo26 semasa korang nak buat korang punya account dekat BGTV Plus, korang akan dapat harga RM10 saja untuk menjadi ahli BGTV Plus. Korang bayangkan, RM10 korang bayar and korang berpeluang untuk menang motor EV. Lepas tarikh tutup, kita akan mengumumkan pemenang dekat platform kami iaitu TikTok BGTV rasmi. Termasuk bukti pemilihan supaya semua orang boleh tengok proses yang kami pilih tersebut. Kita takkan bias guys, korang jangan risau. Kita akan menggunakan sistem yang adil kepada pengguna kami yang aktif saja. Sekiranya kalau anda kata nama korang disebut tapi korang tak stay aktif, maka korang akan disqualified. Kalau korang nak join, boleh tekan klik link dekat bio dan tolong baca detail penuh. Dekat sini kami nak bagi tahu disclaimer bahawasanya giveaway ini tidak ada kaitan ataupun affiliate dengan TikTok secara rasmi. Ini adalah kami yang organize sendiri, iaitu daripada BGTV. Giveaway ini juga korang kena termaktub kepada terma dan syarat yang kami telah sediakan. Macam mana? Korang just klik link di bio. Jom, kita jumpa dekat B+. Dah rekod lah? Okay, ngam. Jom, kita turun surprise doang. Dah macam YouTuber tipikal lah ni buat video je ni. Hello! Ha, syok gila. Kita buat konten. Kita YouTuber kenalah buat konten on the spot macam ni. Okay, dah sekarang ni. Tadi Abang MK call aku. Dia cakap kat kita ada next plan, next strategy dia. And kita kena pergi sana baru kita tahu apa yang kita nak kena buat. Macam mana? Bila? Kejap lagi. Kita nak pergi kejap lagi ni. Kejap lagi. Dah kena siap. Sebab tu aku dah start dengan Pijan daripada atas buat kamera. Kita nak jadi YouTuber. Guys. Macam tu YouTuber macam ni. So, apa lagi? Sambung lah. Sambung lah. Ciao. Bla. Sekejap lagi, barang semua dah cukup lah. Cukup semua dah cukup. Nak pegang dulu. Tersinggung atau tak singgung? Kita ikut highway lah, Okey. Tapi tak singgung tak ada ni, Mat. Sampai. Let's go. Jom. Finally. Kita baru sampai. Kita dah sampai dekat tempat Abang MK. So hari ni kita nak buat apa hari ni? Kita nak jumpa dengan Abang MK. Kita tak tahu apa cerita. Kita sebab kita tahu Gold Digger. Apa yang kita tahu, Abang MK bagi tahu dekat kita, dia nak buat benda ni, dia perlu gabungan dengan Bros Gang MK untuk buat Gold Digger test dekat kawan dia. Nak tahu selebih lanjutnya, jom kita pergi masuk kedai dia. Tak check out ni. Tak boleh. So guys, sini MK Bistro. Assalamualaikum. Masuk. Sehat bang? Sehat. Alhamdulillah. Aduh. Okay, bang. Hari ni kita pun dah berjumpa dengan Abang MK, dengan Encik John. Apa yang kita nak buat ni sepatutnya sebenarnya hari ni? Salam perkenalan dulu. Aduh.
Sorry abang, kita orang memang macam ni lah. Okay, aku explain dulu. Aku MK54, channel aku MK54 official bersama Bros Gang. Yes. Baby. So guys, hari ni korang tanya kenapa Bros Gang bersama dengan MK54. Kesimpulan dia senang, simple. So aku telefon Bros Gang, aku minta bantuan dia untuk menyelesaikan masalah kawan aku ni. So masalah kawan aku ni nama dia Encik John. Kan dia ingin berkahwin tau. Dia ingin berkahwin dalam bulan 12 ni. So dia ada teka-teki dia. Dalam teka-teki dia ni, betul ke perempuan ni? So kita tanya dia lah. So aku tak payah explain, aku cuma present apa yang aku nak minta tolong korang. Aku nak minta tolong korang, kepakaran korang menyiasat benda ni. Membuat perempuan tu keluarkan dia siapa. Faham. So that's why aku call Bros Gang. Baby. So boleh saya tak tahu apa saya panggil Bro John Panggil Bro John dengan apa couple partner dah berapa lama? Dah 3 tahun lah. 3 tahun. Oh. So memang dah fikir masak-masak nak buat benda. Satu lagi, dia pernah curang tak dengan Cik John? Selama ni. Selama ni tak nampak, tapi macam gerak-geri dia tu macam ada, tapi senang. Cuma tak pernah kantoi lah. Tak pernah kantoi. Oh, so macam mana Cik John tiba-tiba nak buat benda-benda macam ni? Apa yang membuatkan Cik John nak buat semua benda ni untuk Cerita je. Sebab dah aku nak kahwin dengan dia kan. So nak jadi isteri aku. So aku rasa aku perlu buat benda ni sebab aku nak tengok keikhlasan dia, kesetiaan dia. Tapi faham. sebelum tu, kita just bagi tahu awal lah, apa-apa yang jadi, kita harap Bro John tak ada nak angin-angin. kena tahan. Betul Cik John. Sebab apa? Aku rasa ni akan jadi satu fenomena. Yes, betul. Sebab apa? Seorang lelaki pancing keluar tunang dia untuk dikenakan. Yes. Ni bukan kena kan, kita cuba Nak test. sama ada dia lepas atau bentak. Yes. Encik John bersedia tak untuk terima Apa-apa. dua benda? Pertama, Encik John dia akan terima Encik John ataupun tidak berpandukan daripada apa yang kita nak test nanti. Kedua, daripada kutukan netizen. Yes. Betul tak kan? Itu paling penting. Betul tak kan? Betul, Sebab betul. apa? Percayalah, netizen dia tak tahu apa masalah Encik John ni. Yes. Dia orang tahu mencakap. Tapi guys, aku cuma cakap dengan korang, benda ni bukannya kita orang cakap kita orang terlibat ke nak kenakan dia. Dia panggil kita orang. Yes. Dia telefon saya, dia as a kawan saya. Kita orang kenal lama tapi kita orang tak pernah jumpa. Tak pernah jumpa. Tapi dia telefon aku fikir-fikir pun macam mana aku nak selesai. Pada masa sama aku ada Bros Gang. Okey. Baby. Ngam. Okay, so hari ni kiranya sorry. Sorry. Okay, Cik John nak test partner Cik John. Untuk pengetahuan Cik John, sebelum kita buat benda ni, kita orang akan sign agreement tau. Yang mana agreement tu menandakan yang Cik John willing untuk buat benda ni and willing untuk terima apa-apa saja yang akan datang. Boleh? So, kalau ada apa-apa jadi, contoh Cik John nak saman kita orang semua, memang tak boleh dah. Yes. Betul. Ini Cik John sendiri kemahuan nak buat. Okay? So guys, aku nak tanya pendapat korang. Aku ingat aku macam tertarik dengan bidang ni, benda ni, sebab aku rasa macam terpanggil, bukannya aku berminat untuk lukakan perasaan perempuan ke apa ke. Aku rasa aku tengok sebab apa aku terpanggil sebab aku minat Bros Gang daripada dulu. Thank you. Sebab tu aku adakan aku punya YouTube. So aku ingat aku nak jadi decoy free. Serius tak? Nak jadi kot? Yes. Tak masalah. Pernah jadi kau ya. Okay, tak payah cari. pendapat Tapi sebelum tu, partner dia pernah kenal abang. Macam aku cakap tadi, aku kenal dia, memang orang kata kenal macam tu je. Kenal macam tu. Tapi aku lagi tunang dia memang tak kenal lah. Okey, faham. Sebab aku rasa terpanggil. Aku Serius? rasa tercabar. Okey, boleh? Kita lock sini. Terus on the spot depan kamera depan. Okey guys, kita dah tahu decoy. Abang MK sendiri ada decoy. Tapi kita nak pakai nama apa? Nama MK juga ke atau macam? Kita letak nama bos ke, Cikaro ke, Cikabok ke. Kita letak je. Yang penting Abang John okey, kita semua proceed and then next step kita akan buat apa yang betul. So apa-apa pun guys, kita dah ada decoy and Bros Gang tak payah pening kepala nak kena cari decoy yang selesa apa semua. Kita dah dapat partner. Yes. Decoy masalah. Decoy masalah, betul. Dah dapat terus senang. Sebab aku tadi berbincang, aku bincang dengan aku punya sahabat ni, kawan. Aku fikir-fikir, elok aku jadi. Tapi abang okey tak? Isteri abang kat rumah semua? Ini abang sporting. Okey okey. Okey, Tahu abang yes. kan. Kalau ada kata isteri abang MK tengok malam ni, okey, ini adalah perancangan kita. And dia sendiri nak jadi decoy. Isteriku, abang setia padamu. So apa-apa pun guys, kita dah ada decoy and kita kena bincang apa mission kita nak buat next step. Kita jumpa next. Baby. Kat mana ni bang? Kita kat mana sekarang? Kita kat Nutricia Cafe. Nutricia Cafe ni berada di The Element Dalam The Element ni ada satu kafe. Sebenarnya kat sini orang kata tempat memang kita, cuna untuk kita betul. buat. So hari ni aku akan beraksi sebagai seorang lelaki yang pancing Aminah ni untuk dapatkan keyakinan dia yang aku ni lagi kaya daripada boyfriend dia. Boyfriend dia. So Cerita ni abang siapa? abang seorang orang kaya. Orang kaya. Orang kaya, seorang kaya buat apa? Seorang kaya. Pancing. So apa-apa pun kalau korang nak tahu lebih lanjut belum lagi. Tu. Oh belum Okay lagi. guys, Okay, kita pergi sini. Jom, Jom. let's go.
Jam menangis. Kita lelaki bro. Relax je. Awal lagi. Risau sebab ni Dikoy ni. Yes, Dikoy ni memang risau. Mana siapa tak risau? Kalau aku jadi dia, aku mungkin risau satu. Betul. Sebab aku bermain dengan kehidupan aku. Bermain dengan kehidupan aku laburkan satu cinta aku 3 tahun untuk aku tengok hari ni. Mungkin aku macam Berdebar lah kan. Aku nak tengok apa dia pilih A dan B. Betul. Kalau B mungkin dia kahwin dengan aku. Kalau A mungkin dia tinggalkan aku. Kita dah set dengan Encik John untuk panggilkan girlfriend dia. Diorang nak set untuk makan malam dekat kedai Trisha kan? Betul. Trisha Cafe. Trisha Cafe. So apa pun kejap lagi Abang Dikoy akan berjalankan tugas dia. Kita as a Bros Gang kita akan duduk luar and kita akan ada spy camera. So apa pun kita jumpa next. Baby. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam episod Ketuk-Ketuk Pintu Hati Cinta. Dan tajuk map kita kali ini adalah Ketuk-Ketuk Pintu Hati Cinta. Okey, first, objektif kali ini adalah untuk ketemukan mereka saja. Ketemukan Dikoy dengan pasangan dia ni. Okey, tim Bros Gang dan power dia dah bagi tahu dah awet dia untuk makan di kedai ini selepas mereka beriadah. So kira power dia ajak dia makan kat kedai ni. Okey, setelah mereka sampai di kedai ini ataupun restoran, sebab apa kita pilih restoran ni? Tengoklah makcik tu main handphone. Tak nak berdunia dengan orang. Sebab itulah kita ambil tempat ni, sebab orang semua tak ambil tahu. Dan baju yang dipakai dalam ni bukan baju sebenar lah. Kepala pun bukan kepala sebenar lah. Bukan. Ini sebagai contoh lah. Takkan nak letak member kepala botak selok pendek. Okey, kita bagi pasangan ni duduk dekat meja ni dan ambil order. Diorang duduk dalam 15 minit, macam 20 minit macam tu, bagi lama sikit kan. Tak adalah pelik sangat. Lepas tu tim Bros Gang kenalah melepaskan kuda hitam kita. Nampak tu, kita lepaskan Dikoy kita. Lepas tu bunga tu tak tepi sikit. Okey, bila dah masuk dengan gayanya, dengan kuda tu, tapi bukan muka ni lah, tapi bukan baju ni lah. Bila Dikoy dah sampai di meja itu, Dikoy kenalah perkenalkan diri kepada awek dia. Dan Dikoy kenalah menunjukkan kehebatan dirinya berbanding power si dia. Lepas tu bila dah dorang borak-borak sikit, okey, power dia kenalah pura-pura nak terberak, dia nak terkencing. Dia cakap dia nak pergi toilet lah. Lepas tu dia kenalah pergi toilet. And then rupa-rupanya dia bukan pergi toilet, dia main kat Bros Gang kan kita ni. Lepas tu dia duduk dan dengar perbualan mereka daripada jauh. And then selang beberapa minit, power dia ni kena masuk balik ke kedai ni dan duduk macam biasa, cakap dah habis kencing berak apa semua. Selepas beberapa minit berlalu, Dikoy kenalah beredar daripada situ dan terus berkumpul kembali di tempat asal dan memberitahu apakah yang berlaku tadi. Jangan lupa subscribe, komen dan tekan button like. Lepas tu komen tu yang baik-baik lah, janganlah komen jahat-jahat, nanti dapat dosa kering. Orang cakap apa? Helikopter. Ni tahu apa beli? Apa ni? Ada? Buat apa? Beli apa? Mancing. Dah bau. Tahu lah, pergi seorang je lah yang apa ni. Okay. Right. Apa? Tak nak makan? Ngorak tadi? Ada ngorak tadi? Ada? Alhamdulillah, bagus. Esok ambil kerja. Cantik lah, tempat yang suka. So nanti kalau kahwin esok, saya nak kerja lagi ke? Nak kerja lagi? Tapi bagi kerja tak? Kalau saya kerja, boleh tolong. Ya betul kan. Sama. Tapi tengok macam mana. Buat nanti. Pengorak Bi tak boleh. Bi Kan dah gila. janji, saya jaga mata. Ready. Aku masuk. Walkie-talkie aku tinggal kat tepi Walkie-talkie aku tinggal kat tepi. Mak ada awak je seorang. Terima kasih sayang. Waktu Bi pilih sayang. Sayang yang terbaik untuk Bi sebenarnya. Amin. Amin. Ni Bi punya bos. Dulu dia senior dulu. Satu Romi Bi
business. Cantik lah tempat ni. Cantik. Kak, menu boleh? Jangan kejap lagi Brother John tu lupa nak pergi tandas dah. Ya doh, kena update dia kat ni. Sekarang ni waktu untuk MK decoy kita brag. Flex. Sebab Brother John ni memang antara orang yang dah ada banyak duit. So kita nak flex lagi dengan orang banyak duit. John ni pun dah masuk dah. Dia dah masuk. So macam mana perancangan korang ni? Nak mendirikan rumah tangga? InsyaAllah dalam plan ni lah. Dah ikat sampai ni. Bulan 12 ni. Hai kak. Hai. Cantik kak. Okey. Thank you. Oh, lama dah buka? Baru je. Baru je, alhamdulillah. Ni menu yang special sikit kat sini mana kak? Our signature dish, roast chicken set. Roast chicken ada tak? Ada. Bagi saya satu roast chicken. Ada saus laksa, jol laksa, kedah laksa. Bagi saya roast chicken lah kak. Kopi nak makan? Alright. Okey kak. So ni B punya senior dulu. Dah business apa semua. Dia ni memang kawan biasa je. real. Biasa je. Hai biasa je. Saya lah sayang my boss kan. Betul. Oh. Dia banyak ajar B sekarang. Dia banyak support B. InsyaAllah. Dia sebenarnya bisnes macam tu lah. Kita kena, orang kata jangan mengalah. Apa pun jangan takut. Apa pun bisnes, dalam bisnes kita jangan takut invest. Invest dia macam kerugian. Kerugian tu tak semestinya sekali rugi, akan rugi berkali-kali. Sebab kita belajar apa bisnes, kita tanamkan satu, kita belajar daripada kesilapan. Betul? So alhamdulillah dia dah okey, dah nak kahwin dah. Alhamdulillah. I belajar daripada siapa. So family I pun bahagia. So sekarang ni kita orang nak kena bagi Brother John tu gerak biar dia orang borak dua-dua. Dia tengah rancak borak ni. Brother MK ni kalau dia cakap dia tak berhenti, itu yang kita takut. John, so lagi you nak berkahwin betul lah. dengan Stella. So Stella, you background sebelum ni you buat apa? I was into modelling for a while. Oh, modelling. Alright. But then, after I jumpa Mr. John, kita stop lah. So berapa lama you orang kenal? About 3 years dah. Ni first time tau dia panggil. First time sebab I memang nak jumpa dia, nak discuss pasal bisnes. Tapi dia bawa pula dia habis jogging dengan you, I tak nak ganggu. Kenal kan? So sebab I nak ambil dia collaborate dengan I punya bisnes. So that's why I jumpa dia. So tak kisah kalau saya cerita dengan tunang you. Boleh. Tak masalah. So, So boleh kenal. selain modelling buat apa je? Banyak modelling, and then after that I did in media work, mostly acting, macam tu je. So you tak buat permanent lah? Tak. Kenapa tak tolong you punya bakal future husband? Lah, planning in the future maybe I might work again to help him. Alright. But I think good juga opportunity I dapat jumpa. Dia sekarang pergi toilet je. Ya. Oh, pergi toilet. Toilet? Sekejap. Alright. Mesti je mak, mana sana? Sini. Sekarang ni diorang dah tengah borak rancak sebab kalau ikutkan plan bang, decoy kita akan approach dia. Tengah borak bisnes tadi dia. Abang speaking kau. So, how? Your business, modelling and everything, shooting. Going slow sikit, like John said, business is running a little bit slow. But other than that, I think quite okay lah. Cuma if there's a job opportunity ataupun apa-apa, I pun nak grab the opportunity nak tolong. So, you keep jangan mengalah. Jangan mengalah dalam hubungan ni, you kena kuat sebab sekarang of course zaman pandemik kan. So zaman pandemik ni you kena kuat. So you jangan tinggalkan dia dan dia pun tak boleh tinggalkan you ketika ni kan. So itulah advice I. So you tak ada fikir future apa you nak jadi ke apa ke. Maybe kalau dapat opportunity, I memang tak nak kerja. Tapi kalau looking at the situation now, I think I have to work, tolong help around sikit. Itulah, I pun went job hunting a few days ago but tak dapat apa-apa. So kalau you nak kerja, company I ada kerja kosong. Betul? Yeah, you should try. Dia memang tengah cari kerja ke apa sekarang bang? Tak payah kerja lah tu. Ya, mungkin dia nak improve lagi life dia kot. Sepanjang abang dengan dia macam banyak demand nak something. Demand demand tu ada jugalah. Sebab pandemik sekarang kan, aku ada sukar sikit. Okay, faham. So ni name card I. Stella, anything you call me. Anything. Yeah, anything. Anything at all Anything at all. I call you. Dia pun macam gede ni. Saya rasa maybe sebab kerja kot. Mungkin dia nak improve life dia, kita tak tahu. Sure. So you confident ke? Confident ke zaman pandemik ni nak berkahwin ke apa? Well, I memang nak get married. Right. I want to have a house. I want to have proper education for my future kids. But we'll see where the wind takes us. We'll see. So better you put my name card in your pockets. But I will call you. So So dia tak marah ke kalau you ambil
my name card ke apa? Kalau dia tak tahu, tak marah kot. Kalau dia tak tahu, tak marah kot. Oh shit, kata dia tolak. Kalau otak dia bodoh lah dia ni. Dia cakap tadi kalau dia tak tahu, tak marah. So sekarang abang dah tahu. Tapi abang jangan buat apa-apa. Jangan buatkan Ya Allah. Gila lah tu. Oh, ni kita nak bagi tahu ni. Kan susah buat, kesian pula dia. So better. Untuk tolong dia juga kan. Oh, okay. So you nak tolong dia lah. So you nak buat belakang tabir lah ni. So tak nak bagi tahu dia lah. I think best kalau stress, susah kerja-kerja ni semua dia nak kecil Alright. dengan orang lain pula. You nakal lah. So, apa perancangan you? For now, since I dah dapat yang name card, maybe nanti kita boleh call and you can help me out. Macam mana ke kita call, kita bincang ke? Alright. Mana ke? So, kalau you kata nak tolong dia, maybe I akan fikirkan satu bisnes untuk you. You dengan I saja. Okay, sounds interesting. You minat? Yeah, from the looks of it, I tengok your style pun very smart, nampak sleek, big business owner, siapa je tak minat kan? Ya. So, okay lah, kalau you boleh buat John pun nanti You cantik-cantik macam ni pun nak kahwin. rezeki macam tu. Rezeki, But, okey. Tapi semua jodoh di tangan Tuhan. Betul tak? Sebelum kahwin ni, dia belum kahwin lagi kan? So, ada masa ni you kena cuba. Mana tahu ada rezeki lebih, you tak nak cuba. Aku tak expect dia macam ni. Tak apa bang. Mungkin ini permulaan untuk dia kenal dengan ikut kita. Mungkin sebab kerja. Tapi cara dia bercakap tu nampaknya dia impress sangat. mana tahu kan dapat pula kita boleh jumpa pula. Jumpa tu masuk macam mana? Macam tak tahu lah. You know sometimes when something happen, soal balik benda tu. Kira now, Abang John bawa I jumpa you pula. So, tak tahu macam mana kita see dulu. Kita tengok macam So kita ada satu orang kata keserasian dah ni. ni. Right. I So tak tahulah about you, tapi I selesa jumpa dengan you, borak dengan you walaupun baru jumpa macam ni. alright. So you rasa tak rasa macam tak bersalah dengan John ke apa? Bersalah Oh, you ada masalah? Ada masalah ke dengan dia? dengan dia. Tak adalah, just pasal macam ni. So, kahwin pun belum kahwin lagi, tunggu lama kan. Alright. Slow, kadang-kadang kalau nak kerja pun tak tahu dia bagi I kerja ke tak kerja. Tapi abang kejap lagi, bila abang masuk, abang buat-buat tak tahu tau. Abang jangan terus back mood terus. Sekejap, bagi aku 10 minit dulu. Boleh bro. Tapi kita stay positif, insyaAllah tak ada apa. Boleh. Abang ambil angin dulu, jalan dulu, tak apa. Ini awal sangat ni. Point dia kata apa? Aku nak tengok dia punya kesetiaan dengan keikhlasan dia tu. Sebab aku dalam keadaan tunang ni rasa macam tak sedap hati tau. Kau janji dengan aku kau nak kahwin dengan aku. Tapi macam ni kau buat. Tahun I tunggu you nak kahwin dengan I. Apa I minta semua you Kita dah nak kahwin kan? Kita dah nak kahwin kan? Kita dah nak kahwin. Tapi dia bukan gay. Aku bukan gay. Aku bukan gay. Faham tak? Tak yang kau ni apa hal kau ni? Tak guna kalau kau cakap dengan perempuan macam ni lah. Tak guna. Apa nak gerakkan hati aku untuk buat semua ni? Alhamdulillah. My name kat you. Okay. Like I will from